Kalau tak ada dana kecemasan, kita terpaksa berhutang ni. Belum lagi simpan emas, yang pening kepala lagi nak mula dengan gold bar ataupun dinar ni, boleh dengar dulu video ni sampai habis. Sebenarnya, dua-dua jenis emas ni kadar keuntungan dia sama. Cepat dapat untung. Beza dia cuma berat dan bentuk sahaja. Ketulinan dia tertinggi, 999. Jadi, secara umumnya, emas tu lebih berat, emas tu lebih untung lah. Jadi bagi tuan-puan yang baru nak bermula, jangan tunggu terus nak bermula dengan 100 gram, 10 dinar. Bermula dengan kecil-kecil dulu, biar kita faham dulu macam mana emas ni dapat bantu kewangan kita dengan lebih baik. Tak kisah bermula dengan dinar ke, gold bar ke, pilih. Kalau kita suka yang bulat, kita pilih keluarkan yang dinar. Kalau kita suka yang petak gold bar, kita pilih yang kita keluarkan yang petak macam ni. Jadi kadar keuntungan sama. Jadi fokus bagi permulaan yang nak simpan emas, tak perlu pening kepala. Nak keluarkan dinar ke gold bar ke, kita fokus pertambahan gram. Berapa gram yang kita dah ada. Bagi tuan-puan yang tak pernah ada lagi dana kecemasan, at least 3 bulan pertama, boleh target 20 gram. Sama ada 4 keping 5 gram gold bar ni ataupun 5 keping 1 dinar. Kalau tak ada dana kecemasan, kita terpaksa berhutang ni. Nak elakkan berhutang, nak elakkan susah, elakkan menyusahkan orang lain, prepare waktu kita senang ni. Jadi menabung sedikit-sedikit nak dapatkan 4 keping 5 gram gold bar ni bermula dengan 1 gram. Menabung sedikit-sedikit dekat akaun Masgap, dekat pin video saya tu ada step by step.